Seorang lagi pegawai kanan polis berpangkat Superintendent ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi siasatan perolehan kontrak perkhidmatan penyelenggaraan Sistem Command dan Control Communication and Computer C4 bernilai RM15 juta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang dihubungi Buletin Utama berkata, pihaknya turut menggeledah pejabat dan rumah individu terbabit di Semenyih, Selangor. Dijangka beberapa saksi akan dipanggil, terutama sekali daripada pihak-pihak syarikat dan juga daripada Kementerian Dalam Negeri dan juga daripada PDRM, yang mana isu-isu berkaitan perolehan adalah menjadi keutamaan untuk kami untuk melihat bagaimana perolehan itu dibuat. Sebelum ini, 6 individu termasuk pengarah syarikat, ketua pegawai keuangan dan 2 pegawai polis antara ditahan kerana disyaki terbabit tuntutan palsu bagi perolehan itu. Nilai projek C4 dianggarkan bernilai RM70 juta. SPRM telah membekukan beberapa akaun bank bernilai lebih RM7 juta.